Cakap kuat-kuat ni. Ni boleh disedekahkan tak? Kena buat lain design supaya tak sama. Ni buatkan satu set untuk Mama. Contohlah Satu ni set yang kan, berbeza. apa? Ni baru kan. Okey. Kan dia punya size is sama dengan Instagram story. Oh, Kita okey. pilihlah size Instagram story ni. Lepas tu Size yang TikTok tu Instagram story punya size Oh, okey. Lepas tu sekejap. Sorry salah. Tu nak buat apa tu? Ni design. Buat design kanvas ni Carilah design. Oh, nak designkan tadi tu, muka depan tadi tu. Kita nak design macam mana? Tak payah fancy-fancy. Kita ambil yang simple-simple je. Pilih yang dah ada yang kita rasa macam simple dan kemas dan sukalah. Yang tu Contohlah yang pink tu, pink roti. Okey. Buatlah ni. Yang atas ni ikut contohlah ni tak nak kan. Ni tak payah. Ni kita besarkan ni je. Kita buat magnific. Dah. Lepas tu ni tariklah atas sikit. Dia asalkan dekat dalam kotak warna pink tu, dia nampak maksudnya. Padahal susah betul nak teka-teka nampak tak Lepas tu nampak. yang ni kan kita tak perlukan gambar ni. Kita delete je. Yang ni apa nak tulis kat bawah ni. Contohlah thank you. Thank you BM for sharing tu. Thank you BENs for sharing. Yang ni tak payah pun tak apa. Sorry, salah. Yang ni ni tak payah. Dah, macam tu je. Contohlah macam tu je. Kita ni duplicate page. Tukarlah leaf core pula. Color lain. Pilihlah colour lain. Ni colour lain boleh Oren. Contohlah kita ada gambar kan kat sini kan. Contoh kita ada gambar leaf core ni kat sini. Dia boleh terus ni. Ni kan. Ni leaf core ni dia boleh ni ada colour ni. So colour dia samalah sikit dengan leaf core. Lepas tu nanti duplicate je. Ni kita tukar B-fill. Yang ni tukarlah colour. Ambil colour B-fill. Contohlah ni. Dia memang akan auto suggest kat situ ke? Ya. Dia akan auto suggest. Nanti buatlah sampai habis. Sampai semua produk lah. Sampai semua produk. So setiap produk ada tema dia lah. Lepas tu nanti bila nak download dekat dekat phone, sebab kita nak guna dekat phone kan. Download dekat phone. Ni PNG je. Tak payah lain. PNG. Okey. Lepas tu macam mana? Dah download dekat PNG, dia akan masuk dekat ni lah, dekat foto. Contoh ni. Buka Canva dekat phone kan. Tadi mana tadi? Ini gambar dekat laptop PNG terus phone. Mana tadi? Alamak. Ni yang tadi. Ni. Kan? Kan ni dah ada ni 3 kan? Buat tadi tu. Kita mana tadi download? Mana download? Ni. Download PNG. Download. Dah 3 image terus. Tak payah download satu-satu. Dia siapkan 3 terus. Kalau ni 3 lah. Kalau 10 dia masuk dekat dalam galeri ni. Yang tadi tu. Lepas tu masukkan terus dekat CapCut. CapCut kat library tu. Brand kit. Dekat bahagian background brand background. Ini. Contoh yang ni tadi. Dah. Lepas tu dah boleh edit. Ni edit. Kita duplicate je. Ambil mana-mana yang dah siap Ambil mana-mana yang dah siap. Ni Alora kan. Kita kan nak buat yang lain. Kita change background dulu. Brand background. Kalau nak guna yang tadi yang ni. Magnific. Yang tadi.
Tapi kalau nak guna yang lain, Bifill dia yang tadi yang mana Kalau bifill yang tadi? ni. Okay. Itu bukan Mia punya. Oh. Yang tadi, Yang tadi mana duduknya tak? Mia tak upload lagi. Oh. Dia dekat library. Ni. Oh, kena upload tu okey. Buka balik satu-satu, upload dia balik. Tadi kan nak background, Background ni. Okey. brand background. Okey. Ni. Tapi ni dah ada. Ni tak. Tu tadi. Lepas Tak tu edit. yang aduh. Yang kotak bifill kat tengah-tengah tu itu memang dah siap macam tu lah ya. Ke kita Yang ni. boleh remove? Ni boleh remove. Boleh remove. Dekat Canva tadi lah. Yang ni. Ni boleh remove je, delete je. Oh, Sorry. Yang ni tadi, yang ni boleh remove kalau tak nak. Macam ni je akan jadi. Yang ni pun boleh turunkan ke bawah. So yang ni boleh tukar biar nampak sikit. Boleh letak siap-siap kita punya signature nama tu Lepas tu contohnya pakai yang ni. Ni kan dah edit tadi. Boleh tu be erased. Itu memang saja mulakan ke depan sikit kan supaya the whole frame tu tak hilang lah. Contohlah kita try kalau kita tak split tadi ni dia akan delete semua. Contohlah kalau ni kan sebab dah tadi tu kan. Dia akan hilang lah semua ni. So nanti tak Mula je adalah. daripada depan sikit. So tak adalah tu apa tu. Tak ada. Kita mulakan depan sikit je. Delete. Yang lain ni delete. Delete. Lepas nanti yang ni kita ambil video. Mix namanya. Mix. Sebab kita nak tengok kedudukan dia. Dia asalkan nampak dua-dua je. Tu okey. Lepas tu kita nak agak-agak mana nak turunkan muka orang tu kan. Okey. Dah nampak tu baru kita pergi masking. Lepas tu Mana masking? Sini. Oh, sorry. padahal Gen Z punya cantik je. Sama je. Hokinya macam Sudah. fun fair. Okay dah. Yang ni boleh delete. Sorry. Yang depan ni boleh delete dah. Dah. Yang maknanya yang tadi yang kat belakang tu, muka perempuan tu kat sini kalau kita buang tu adalah balik muka dia. Sebab yang ni just macam overlay kat atas tu ya. Kan memang dah terdelete. Dah delete dah. Tak ada Yang dah mana kat tak ada? video. Video. Bukan sekadar depan saja. The whole video tu dah delete dah. Kena buat. Itu dah advance. Text. Dia jadi kemas lah. Text. Dia boleh lasting text. Lasting. Dia akan drag sampai belakang sampai Dia ikut habis. pada video tu lah. Tapi yang ni kena drag. Yang tu kenapa tak boleh tu sebab dia Sebab dia stiker. Stiker. Stiker dia tak ada lasting. So practice buat ni buat banyak. Lepas tu pasal kan teks ni Canva tak boleh. Kalau buat dekat handphone tak jadi punya. contohlah nak ni kan nak betulkan dia punya summary kan, summary of the video. Cerita tu nak tukar lah kan. Cerita tu nak tukar lah. Dia pasal Edit je lah semua. Siapa yang nak edit kan. Tapi maknanya dia lebih kurang sama kan. Sebabnya masalah, solusi, outcome macam tu kan. Sebab tu. Solusi bifill, outcome dia apa? Buat karangan semula pun tak apa juga. Lepas dah siap semua,
Lepas tu jangan lupa ni. Sorry. Dekat ni, dekat video ni, edit sikit. Adjust sikit. Kontras. Buat 5 je. Bagi cantik lah. Padahal video Mia cantik sangat. Saturation 5 je. Saturation 5 itu je. Lain-lain nak kena ubah Contrast 5, Contrast 5, saturation 5, sharpen ni sampai 50. Sharpen 50, semua center lah. 5, 50 Kontras. Kontras lagi apa tadi? Kontras, saturation, sharpen. Sharpen 50. Lepas tu dah lah. Lepas tu jangan lupa ni. Reduce noise. Reduce noise. Reduce noise takut nanti Bila belakang saya tu. mula mengambil Biar lift suara dia je tu, yang saya paling. rasa lebih bertenaga, lebih energi. Okay dah puas hati. Yang ni kita Kita lift core tau, tu be feel tu. tak apa. Contoh pelacur. Contoh je. Dah siap lah. Export. Okey, jangan di post dah pula. Dah tu kan?